Dan apa yang saya belajar guys tu rupanya modal tak perlu besar. Sampailah saya dah kaya sikit, banyak duit sikit, saya start jadi bodoh. Saya ni guys, saya tak tahu lah awak macam mana, tapi saya perasan bila saya borak dengan orang, orang boleh relate. Kita ni bila ada duit auto jadi bodoh, bila tak ada duit auto jadi bijak. Apa maksudnya? Bila awak tak ada duit, awak akan guna apa yang ada di tangan. Elok pula awak guna semua resources, opportunity yang ada. Elok pula tak nak belilah, guna apa yang ada, buat konten dulu, guna free traffic dulu. Elok pula buat live. Tapi bila ada duit, auto jadi bodoh, auto jadi malas. Sebab apa? Kita ingat duit tu shortcut. Oh, saya ada 100,000. Apakah franchise yang terbaik yang saya nak buat untuk saya buka satu franchise, tekan, campak duit, boom, saya naik. Tak semudah tu guys. Sebab itulah, waktu saya ada duit pula, benda kelakar, saya modal 30,000, burn 30,000. Saya modal 2 juta, 2.4 juta, melingkup 2.4 juta. Saya ingat dengan modal yang besar, saya ada satu modal, satu bisnes saya buat baru ni, memang melingkup habis lah. 2.4 juta saya burn. Dan apa yang saya boleh kata kat sini, setelah saya dah buat lebih 40 bisnes, hire lebih 400 orang, interview lebih 1000 orang, awak kena always act broke. Ni, always act broke. Bukan jadi broke. Broke mak bukan. Bukan jadi broke. Always act macam tak ada duit. Bila awak ada anggapan yang awak macam tak ada duit, awak akan guna apa yang ada di tangan. Perfection is the enemy of progress. Nak perfect, itu yang tak ada progress tu. Bila kita banyak duit, kita akan cenderung nak jadi perfect. So, jangan jadi perfect guys. Progress lagi penting. So, kalau awak tanya saya, modal yang patutnya adalah RM500 ke bawah. Paling maksimum lah, maksimum RM5,000. Itu RM5,000. Itu kalau Sri Berhad.